Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita baru melaporkan beberapa kapal Global Smooth Flotilla yang disertai oleh rakyat Malaysia telah dicolek, disabotaj dan ditahan oleh tentera laut Israel. Saudara dan saudari, mereka-mereka ini terlibat dengan misi kemanusiaan untuk pergi ke bumi Gaza dan mematuhi semua peruntukan undang-undang antarabangsa. Saudara, mereka telah bersusah merentasi lautan di saat seluruh rakyat Malaysia sedang selesa di bumi Malaysia. Saya menyeru rakan-rakan semua sebagai tanda solidariti untuk kita ramai-ramai pergi ke kedutaan Amerika petang ini sebagai tanda protes penahanan kepada Global Smooth Flotilla. Amerika adalah sekutu besar Israel di mana kuasa besar yang membenarkan kezaliman dan penindasan ini berlaku ke atas bumi Gaza. Rakan-rakan semua dan sahabat-sahabat semua, kita akan berhimpun di bangunan tabung haji dan kemudian bergerak ke kedutaan Amerika sebagai bersolidariti dan sokongan kepada ayah, kakak, ibu, abang dan adik-adik kita yang sedang berjuang. Dan kita tidak tahu mereka ini sama ada hidup ataupun mati di bawah penahanan rejim Israel.